Abang. Ya. Start ke Dia tadi? macam tunggu. Tak tahu. Tadi dia macam tunggu abang pujuk dia. Dia tunggu kat pokok tu seorang-seorang. Pergilah uncle. Okey ke? Okey ke? Okay. Tadi tengok apa? Black lari Hindustan. Dia baru nak buat drama kejap Hindustan. saya tengok. Dah habis ke drama? Nak sambung lagi boleh je. Tak adalah tanya je sebab seronok tengok dia. Ingatkan siapa tadi ramai-ramai. Sebab tadi pun kita orang buat juga macam tu. Suki ajar. Duk berlari daripada bawah, lari naik sampai dekat kelab, lepas tu joget sampai pagi dekat kelab tu. Dia ikut Kak Ayung dia. Dia muntah-muntah saya tak tahulah dia belajar dari siapa. Aduh hai. Itulah. Betul sekarang buat apa je? Apa dia? Awak tengah buat apa je? Tak buat apa, main-main je. Main, faham? Awak pergi ke? Okay. Tengok macam tak ceria. Ngantuk ke? Tak ada lah. Macam tak ceria macam biasa je. Kalau saya nak dengar awak nyanyi satu lagu boleh ke? Boleh. Sebab saya tanya dulu lah kan. Sebab pagi-pagi kadang-kadang orang tak ada mood nak nyanyi lah. So, saya tanya dulu. Kalau boleh, boleh lah. Nak dengar? Setelah ku pahami yang terbaik yang ada di hatimu, tak dapat ku sangsikan. Kita kan kawan je. Ternyata dirinya lah yang mengerti kamu. Uish, mana datang dia? Diriku. Guru. Ini maafkanlah aku, telah ku menjadi bisu kepada dirimu. Bukan santunku terbungkam. Dah okey ke? Cuba tengok. Hana, dah okey ke? Terbatas mengerti kamu. Tolong Suki fitnah. Suki fitnah. Suki fitnah aku, tolong. Tolong Suki fitnah aku. Nak kena budak tu. Nadine tu ya. Itu baru okey. Okey. Ya Nadine. Meski aku menyayangimu, nurani membutuhkanmu, ku harus merelakanmu. Dan hanyalah dirimu yang memahamiku, mendapat mengerti aku. Ternyata dirinya lah yang sanggup menyanjungmu, yang lama menyentuhmu, bukanlah diriku. KB Swimming. Walau ku masih mencintaimu, ku harus meninggalkanmu, ku harus merelakanmu.
menyayangimu, berani membutuhkanmu, ku harus merelakanmu. Kalau awak ada something nak jujur, awak jujur dengan saya, okay? Saya tak marah. Cakap je. Walau ku masih mencintaimu, ku harus meninggalkanmu, ku harus melupakanmu. Meski hatiku menyayangimu, berani membutuhkanmu, ku harus merelakanmu. Nanti tiup dah angin tu. Nanti karet pula siap. Ini malam-malam orang buat kerja ni. Tak ada. Tu nampak tau. Tak sultan punya statue. Sedap lagu dia. Lepas tu kat sini. Terima kasih. Dia menyanyi ke? Bawa habis. Bawa habis. Ha. Macam yang saya cakap lah. Kalau ada apa-apa nak jujur, awak kena jujur je dengan saya. Allah. No talk, just action. Dah lah aku dah yang kena hentak lagi. Tak apalah, aku alah, tak apa. Ya Allah. Dah, jumpa lagi lah semua. Kenapa awak diam? Burger. Burger. Beli 5 free 2. Beli Ah, 5 dah 5? free 2. Mana ni ah? Beli 10 Tak ada dapat apa. apa? 10 beli 10 dapat 3 bang. Dapat 5 tak tak ada ada apa. Dapat 5. Dapat lima. Apa yang tak ada apa? Dapat 4 ke? Boleh apa nak 5 ke nak 10 bang? 5. 1000 bang. Right. Okey bang, terima kasih. Lagi ke nak beli? Separuh nafas jiwaku Duit, tolong, duit. Bang, nak sedekahkan duit bang. Tak apa. Bang nak Kan bang untuk makan. salahmu, apa daya Semua tak layan. Mungkin benar cinta sejati. Wow, ada suara sedap. Tak berpihak pada kita. Kurang kasih sayang, kurang macam-macam. I love you. Badan gemuk. Kasihku sampai di sini, kisah kita jangan tangisi keadaannya. Bukan karena kita berbeda. Dengarkan lagu ini, melodi rintihan hati ini. Kisah kita
Kisah sejatiku. Pergilah. Bagi 100 saya dah beli baju-baju. Saya nak pergi Makkah jap. Kasihku, sampai di sini kisah kita, jangan tangisi keadaannya. Bukan karena kita berbeda. Dengarkan dari dan hati ini, kisah kita berakhir. Berakhir di Januari. Tolong, Suki pukul dengan mak dia, tolong. Aduh. Cukup. Suki okey ke? Suki? Okeylah, balik. Balik. Pergi kerja lah. Ah, Pergi kerja lah. Tak tahu ni kumpulan lah ni. Kenapa? What if you can create your own website by saying, "This is what I want"? Korang nak tahu tak? Korang nak tahu tak? Enak. Tak nak sudah lah. kini tak lagi bermakna yang ku rasa kini. Ni lah. Hanyalah nestapa iting Kak Long. Oh, Kak Long. cinta. Nak tahu tak yang Aman sebenarnya CEO? Dulu kau tawarkan manisnya janjimu yang ku sambut itu dengan segenap hatiku. Bila engkau pergi tinggalkanku, hilangnya cintamu menusuk hatiku hingga ku memilih
Saya nak tanya satu soalan boleh? Tapi mungkin soalan ni agak random jugalah. Apa? Mungkin soalan ni akan memalukan diri saya sendiri ke? Tak tahulah. Kalau orang fikir apa kan, apa nak cakap kan. Saya nak tanyalah. Nak mengutuk saya ke? Bukan. Dah mati. Tapi benda yang saya nak tanya ni awak jangan salah faham pula. Okey, maaf mencelah Saya nak jual barang Bimat pindah 2020. Kacau lah. Brother tu nak confess tu. Abang, kita orang bukan nak marah abang tau. Dia macam tak kena. Kita orang tengah borak-borak tiba-tiba abang mencelah macam tu je. Oh ya, maaf. Saya cakap Bang. mencelah. Saya dah Kejap minta lagi izin hari kot. tu saya dah kena marah. Tak ada Bang. lah memang Ya ke? abang minta izin. Tapi kita orang macam tengah benda serius Siapa yang kena marah? Saya Saya lah bang, hari tu. saya dah mati. Hari tu saya dah kena marah sebab orang kata saya tak beradab Boleh pula dengan masuk Imat. macam tu. Ini saya tegur elok lah. Okey, tak apa, marah je lah. Benda biasa lah kena marah ni. Benda normal. Tak ada Kalau sebab rasa saya nak marah, marah bang. je. Kalau rasa nak Tak. jerit-jerit je. Kalau rasa nak menerap je. Tak ada lah bang. Tak ada macam tu. Tapi kadang-kadang yalah, sometimes orang beza-beza kan. So abang kena tengok situasi jugalah. Sebab mungkin ada orang kan. Kita kan Okey bang, sebenarnya abang akak ni marah kan sebab Ya dia salah. potong Ya Allah. abang nak confess kat dia. Taklah, saya tak kisah pun. So macam bagi saya, begitu. so macam nampak lah yang dia cakap abang. Nampak tak? Mana ada orang marah. Okey bang, maaf. Tak. Hari tu saya dah kena marah. Sebab ada Siapa orang kata marah? saya tak respect RP. Sorry lah. Saya tak respect go play. Abimat. Tentu pula. Sedangkan Abimat tu tiba datang dekat kami waktu kami tengah bercakap. Mana boleh Tiba-tiba macam tu? dia potong apa yang kami cakap. Saya tegur dia je. Saya kata time tu memanglah saya marah. Bukanlah saya marah. Sebab saya tarik nafas je. DTKSS. Saya tak pasti. Tapi itulah. Tapi macam tu lah. Kita orang ni bukan kadang-kadang bukan nak marah orang sangat pun kan. Betul tak? Betul. Tapi orang yang tiba-tiba potong. Kalau benda tengah serius Data-data dia jadi menyampuk. Betul. Kalau saya macam tu jadi lah. akak pun saya marah. Sebab tu saya tak kisah kalau akak nak marah. saya Kalau tak akak- marah. Abang pun tadi abang minta izin. boleh Betul naik lah abang dua. minta izin. Cuma abang lompat tu semata-mata nak tanya. Kan saya nampak abang ni down tu saya lompat tu. Risau apa-apa jadi Ni memang minta kena pijak. Masya Allah. Okey bang, sambung balik bahasa nak dengar ke abang confess. Bang, Kak Long saya marah saya. Tak adalah. Okey bang, sambung balik bang. Saya nak Bukan nak confess. Tak, saya nak tanya. sama je bang. Okay. Abang tanya mengenai pulik ke? Boleh pula. Abang jangan kacau abang. Saya nak tengah dengar ni. Ya Allah. Masa dia makan popcorn pun kacau. Abang relax. Dek, tolong tarik dia balik TM, Dek. Tolong. Dek. Boleh buat apa adik. Tu. Tarik yang tu. Suruh dia balik TM balik. Ya, Dia pergi ada kat sini. Padahal Boleh saya cakap apa? Boleh. Sepanjang Teruskan. kita berkenalan ni kan, saya dah macam beri harapan ke dekat awak. Ada something yang buat awak, saya dah kata awal-awal dah kan. Soalan Lepas macam tu lagi aku kena, Dek. Tak ada. Awak tak ada bagi harapan. Okay. Tak ada bagi harapan. Tak ada apa-apa. Mungkin itu dari saya sendiri. Okay. Assalamualaikum. Okay, lagi ada lagi. Aduh. Lah, punya nama. Ya Allah. Okey, lagu sedih. Rapu. Dengarlah, saya tak habis cakap lagi. Bukan tu je. Saya nak tanya yang, atau awak ada terselesa ke dengan saya ke? Awak selesa dengan saya ke? Sepanjang kita berkawan ni.
Yalah. Kalau dia masuknya ya. Itu nak suruh saya menjerit dia apa? Tak adalah. Masih bang Boleh je ni nak menjerit ni. Kalau awak suka awak cakap lah. Kalau awak suka saya awak cakap lah. Awak suka saya ke? Nak buat apa ni? Ya Allah, nak buat apa ni? Sorry, saya tergelak. Kenapa jerit awak macam jantan? Awak ada salah makan ke? Ah? Cakaplah. Cinta memang Nak dicakap mana? tak selamanya bisa indah. Macam ni lah. Ah. Saya Awak? Saya tak ada jawapan. Kenapa tiada? Saya tak ada jawapan sebab Ha. kalau saya jawab ya, saya takut macam awak nanti awak akan anggap macam awak bagi harapan dekat saya sedangkan awak tak ada niat, bla bla bla. Kalau saya cakap tak, saya menyesal. So saya tak tahu. Saya tak ada jawapan sekarang ni. Sebab saya dah pernah kena tanya soalan macam tu. Oh ya ke? So awak takut benda yang sama berlaku lagi lah. Macam tu? Lagi harapan. Dia macam ni lah bro. Aku as adik dia bro. Ha. Okey, ganas tadi. Dan kau baru kenal dia berapa hari. Dan kau tak kenal pun baik buruk dia. Ataupun aku tak kenal baik buruk kau. Ya. Dan kau pun tak kenal aku siapa. Aku tak nak hancurkan harapan kau. Tapi tolong. Ni orang yang terbiasa tengok dia menangis kan. Aku cakap kat kau. Batas guideline tu kena ada. As a friend. Dan persoalan kau tadi. Kakak aku selesa. Bukan sebab jatuh hati kadang-kadang. Tapi sebab rasa tenang ataupun rapat dengan kau. As a kawan. Dan kau rasa dia selesa. As a kawan. Sebab Mana pistol persoalan aku? kau pada permulaan tadi tu. Enggak. Itu pun buatkan aku tak cukup yakin untuk lepaskan kakak aku kalau dia jawab ya sekali pun. Sabar. Tenang, semua tenang. Dek, Keadaan tengah tak tegang. boleh TM dek. Tak boleh buat apa dia kat sini. Adik tak ada kuasa kat sini. Ya, adik kamu bukan siapa-siapa kat sini. Faham saya faham. Ya, kamu faham kan? Aku bukan nak hancurkan harapan kau. Tapi better kau kenal dulu dia siapa. Sebab ramai yang datang hanya manis di mulut. Akhirnya menggunakan perkataan paling bodoh kat kakak aku. Macam ni lah, bagi aku tak berdua lah dengan Is. Masing-masing. Okay? Bagi aku tak berdua je. Aku pulang. Aku tak ada hal. Kau tahu je. Tapi kau kena ingat. Yang apa pun jadi. Aku tak nak lagi benda bodoh tu. Baik. Tanpa dendam Kemas babi. ku terima kekalahan. Takkan akapela je nyanyi betul-betul. Rembat je. Rembat juga, rembat juga. Biarkan aku bahagia. Kau ajarkan aku. Kena lagu ni dengan kisah yang kedua. Kakak saya tumpang sini, kak. Saya tak nak kena rembat dengan abang saya. Allah. Apa pula abang akak? Itu nampak tu yang ramai-ramai tu.
Mana ramai-ramai? Ha? Ramai-ramai? Mana? Itu. Oh tu, dekat Tu yang kerusi tu. berempat situ. Ya, ya. Oh, Ya, saya takut kena rembat sebab saya duduk sini. faham. Ah, Iya, tak bercakap adalah. dengan akak ni. Akak nak Tempat yoga. menyanyi. Dekat tempat parking tu kan. Dekat luar tu. Parking straight tu. Saya bukan apa, saya just confused kadang-kadang. Sebab saya dah lama tak ada someone yang Dekat tempat yoga macam awak lah, macam Ya Allah. berkawan dengan saya tapi seolah-olah macam tak tahu, saya confused. Saya nampak macam awak seolah-olah macam bagi hint dekat saya. Saya tak tahulah benda tu. Habis tu awak rasa apa yang awak buat tu macam bukan hint. Memang tak ada niat ke apa? Kalau itu semua bukan harapan dan segala kelakuan, segala tindak tanduk awak selama ni memang benda tu biasa untuk awak dan awak buat dekat semua orang. Tak juga. Saya just nampak sebab tak tahulah, saya to be honest lah sebab saya nampak awak macam baik, so saya selesa dengan awak sikit. Itu je lah yang saya nak cakap. Sebab saya tak tahu lah nak cakap apa. Sekejap, tergamam kejap. Sebab kalau awak cakap yang kita apa yang awak buat tu biasa, then saya okay. Mungkin awak memang macam tu dengan semua orang kan, dengan kawan-kawan awak apa semua kan. Mungkin saya yang mudah sangat jatuh hati ni anggap benda tu macam serius lah kan. Ya. Tapi silap saya lah. Tak apa, ini bukan serius. Tak. Saya ambil apa yang awak cakap, kata-kata awak yang meletakkan kita sebagai seorang kawan. Saya okey. Dah tak ada apa dah kan? Ada Dah dah lagi. Kejap. Belum lagi. Saya bukan nak kata apa, tapi itulah. Kalau awak rasa benda tu macam saya buat kat awak tu biasa ke, tak macam apa yang awak fikir. Orang yang paling rapat dengan saya, adik saya, kenal lah saya macam mana. Saya tak buat semua benda tu dengan semua orang. Only orang yang saya kenal yang dah start rapat dengan saya je. To be honest, saya dah lama tak bercinta. Saya beritahu je lah. So Aku malu kalau tak ada member sebelah. kalau awak cakap ya pun, Malu. maybe saya akan terima juga awak. Bukan. Sebab saya pun dah start selesa dengan awak. Awak suka saya ke? Saya suka awak. Melepaskan bukan
Bagaikan muda. Kelembutanmu melemahkan aku, dengan suaramu membuai di saat gelap malamku. Sekejap, tak, jantung berdegup laju kejap. Sekejap. Oh baby. Kejap. Baik Roy, baik. Boleh ni, boleh. Tak adalah, aku bukan apa. Aku dah lama tak ada orang Dah lama baik sebab macam tu rasa dengan dia aku. So aku just macam tak selesa dengan dia. Duk jujur lah. Tapi okey lah. Lagi Kau dah berani confess bila kat dia. aku lagi terkejut bila time orang tengah macam aku tengah tak ada buat apa-apa kan. Aku memang biasa tak ada buat apa-apa. Aku duduk seorang je. So time aku tengah tak buat apa-apa, tiba-tiba dia call sebelum ni. So kat situ aku dah start macam ada orang fikir pasal aku. Ya. Ada pula orang fikir pasal aku Aku ingatkan tak ada. Mungkin dia mahu, tapi keadaan sebelum ni memaksa dia, kau faham tak? Aku fikir macam aku ni tak berharga ke apa ke, fikir kan macam tiba ada orang yang buat macam tu kat aku. So aku dah start rasa sikit lah macam tu. Tu apa yang aku rasa lah, aku beritahu. Tapi tak apa lah. Kalau dah macam ni, kau dah nampak kan. Benda ambil masa lah. Betul. Ya. Aku pun tak nak patahkan hati dia. Aku tahu daripada adik dia cakap tadi pun aku nampak. Ya, adik dia pun sedih sangat bila kakak dia kena macam tu. So aku tak nak, aku tak nak lah buat benda tu. Tak nak lah sakitkan hati seseorang. Bukan seseorang, mungkin ramai lah. Sebab dia sedih, mungkin orang lain juga akan sedih kan. Oh. Sekarang ni apa kata menyanyi lu? Dah bosan dah ni. Jom. Jom. Hari ni buas. Mana ada puas? Ini minat duda ni. Hai, mana ada. Ni kebetulan ni Duda ni. Mana Bukan. ada. Tak pernah kahwin. Bukan, tak pernah Mana ada. kahwin. Mana kena sebat lah kau ni. Dia decline phone aku sebab dia tengah berat. Oh, macam ni lah lepak kat sini. Itulah tu. Macam tu lah. Pantai memang tak ada orang ni aku rasa. Kau okey lah jangan masuk negara. Aku ni hari-hari masuk negara. Macam tu je lah kerja aku. Duty burger. Habis duty burger, pergi kat ujung sana menung. Bangun-bangun, mana pot? dengar orang pot nyanyi. Okey kat mana? Pot apa? Pot nyanyi? Pot lah. Pot mana-mana lepak lah sini. Pot lepak biasa. Dia sampai belakang sana ujung lah. Bapak. Sampai ujung sana. Belakang sana ramai je orang. Belakang sana pun kadang-kadang lah tengok juga. Jauh ni kalau kita nak pergi. Itulah jap aku kena tengok adik aku mana. Adik aku ni. Weh, tu ada orang nyanyi yuk. Oh, nyanyi bang. Ada orang nyanyi lah. Oh, sekejap. Dengar lu. Bang, nyanyi lah bang. Bang, select tak bang? Apa? Select tak? Select? Select tak? Tak. Yep. Select Select? Select tak? Tak ada lah, mana ada. Kita orang dah select. Dah select bang. Dah ada tanya dia lag tak? Dia kata tak lag. Okey. Oh, lag. Sorry, yang lag. Sorry. Bang, macam nak bagi rambut yang bang? Korang wadak yang baru masuk. Rambut abang ni Thank you yang follow. ni bayar? Apa dia? Tak rambut ada. ni. Rambut ni bayar? Bayar? Mana ada bayar? Bukan. Tak bayar? Nama saya Is. Tak, bukan rambut ni. Rambut ni. Rambut. Ada dekat barber. Rambut. Ada dekat barber. Ada ke? Dekat barber bang. Ada. Macam pula ni? Kau bawa?
Adik mana Suki? Tak tahu. Hilang. Lah abang tu tadi nak menyanyi. Salah. Kau nyanyi ayap. Lagu apa tu? Aku tak tahu. Lagu rock. Lah abang kena buat apa yang sekarang? Aku tak tahulah. Apa pula tu? Apa tu? Bahaya adik kau ni. Nak mencubit pula dia. Adik pun tak tahu nak kena buat apa. Tu anak kamu tu, mana anak kamu tu? Si Suki tu mana dia? Uncle pula. Abang kau pun tak angkat dah tu. Tu. Adalah tu, dia jumpa lah tu kot. Oh, Uncle call tak angkat. Bagaimana Suki? Apa yang jadi ni? Apa Kenapa? yang terjadi? Okey ke? Apalah yang banyak imut sangat ibu ni malam ni. Aku stres lah. Tak ada okey ke? Kenapa? Itulah. Asal? Tak ada apalah. Uncle ni kan. Apa? Aku nak kena cubit. Tak, Uncle confused sekarang. Kenapa? Dia tengah bengang. Tak tahu nak buat apa. Asal? Apa jadi? Tak adalah. Suki dengan ibu tadi. Oh, betul. Betul. Apa abang kena buat sekarang? Sudah boleh. Celafi. Sudah boleh. Jangan macam main imut kita sendiri. Apa Yap, yang ni, yap. banyak sangat main imut ni? Dia. Lagu apa? Apalah, sedih sama-sama lah kita. Okay, jom. Biar Suki nyanyikan lagu Alah, Oh, Suki nyanyi Suki. Ni. Suki? Asal aku macam pernah dengar nama Suki ni? Tak pernah. Adik. Ya. Abang selalu layan perempuan sama ke macam Tak. macam tu? Tak. Taklah. Tak tahu je. Abang tak tahu. Tapi memang Sel. perempuan memang mudah jatuh hati. Tapi kenapa sepanjang abang berkawan, mungkin abang tak kawan dengan banyak perempuan kot, tapi tak banyak lah yang bagi hint kat abang ke. Mungkin Tu mungkin sebab abang tapi buta tak ke. berani. Tak tahulah. Mungkin ada abang tak nampak. Entahlah. Sabar duk. Mana Suki? Ni macam nak meninggal je lagu. Sangkut. Sangkut. What up, Han? Welcome yang baru masuk. Tak tolong punch card dulu boleh ke? Start ke? Start ke live? Ke okey? Dia buat Sangkut ke? set voice belum? Ke tak? Ngamai? Juga lagu. Tak macam tadi. Tak macam awal tadi tu. Sangkut. Dah set voice intern Tak, setting dekat ni kot. Dekat sangkut kot. Dah. Moderator saya okey ke live? Ada sangkut ke? Ada Tak macam ada delay ke apa ke tak? Ke okey?
Sekejap. Aku ni sesuai untuk aku. Fish. Tapi tu dah sangkut lah. Sugi cuba buat setting tadi. Sekejap. Buat setting si biji ni tadi. No. Tu bukan. Lagi melupakan kau beri, kembali sini, suruh menunggu lagi, tak lagi, matahari, lampu terangi, gelap hati ini. Thank you dong yang mana-mana yang tapping like. Terima kasih semua. Mana yang tapping, terima kasih. Sangkut teruk. Dia macam bermain kat kepala otak aku. Slow kuat. Ya ke? Tapi okey. Ada yang jelas ni? Dah. Dia pakai apa? Go fly. Aku pulang tanpa dendam. Ada teropong ke? Adik ada teropong ke? Dekat adik. Ada? Nak beli boleh? Ambil je lah. Sekejap. Ku terima. Tak. Aku nyanyi lagu tu kau teropong dia. Kenapa ada saat bila bahagia Okay, standby. Dia nampak. Ni sama ada kau nak berharap ataupun kau nak berhenti berharap. Dia nampak. Dia teropong dia nampak. Dia nampak. Jelas sangat teropongnya. Jelas sangat teropongnya tu. Amas sorotlah sikit kat sini. Lagi dengan apa yang kau beri, terjebak di sini, tersulut menunggu mati. Ku tak percaya lagi kan guna matahari yang dulu mampu terangi sudut gelap hati ini. Bosnya apa? Kau nak berhenti berharap ke Is? Aku berhenti berharap dan menunggu datang gelap, sampai nanti suatu saat tak ada cinta ku dapat. Kenapa ada derita bila bahagia tercipta? Kenapa ada sang hitam bila putih menyenangkan? Dia ada kat situ. Pergi lah. Mana?
Aku pulang tanpa dendam, ku terima kekalahanku. Kalau aku pergi lari kat dia, peluk dia, boleh tak? Ke salah peluk? Boleh. Salah ke peluk Aku takut kena marah lagi. Adik dia marah tu. Bila tu aku takut adik dia garang tu. Nanti adik dia terajang kau. Ku salutkan kemenangan. Kau ajarkan aku bahagia, kau ajarkan aku derita, kau tunjukkan aku bahagia, kau tunjukkan aku derita, kau berikan aku bahagia, kau Aduh, tak tahu nak buat apa lah. aku derita. Lama dia tak masuk dalam situasi Lari-lari macam kau ni. terus peluk dia, Mat. Aku dah lama tu tak Ayolah, masuk dalam aku situasi sayang macam kau. ni. Gila kau. Aku jadi blank tu. Lama aku tak kena situasi macam ni tu. Kau lari-lari kau terus peluk dia tu. Terima kasih Pak Ayolah, Iskat. aku Aisyah. sayang kat kau. Terima kasih. Jangan macam tu gila. Nanti aku pula kena nanti. Baru kenal dah macam-macam mana orang adik kata kau? Dia kan. terus nyanyi kat sana tu. Awas lu. Dia nyanyi untuk ni kot. Dia tengah test. Oh, tengah test. Aku pulang tanpa dendam, ku terima kekalahanku. Rebahkan tanggungmu, lepaskan perlahan, kau akan mengerti semua. Ya, lagu macam apa ni? Dia siap lagu macam ni. Aduh Aku blank sekarang sebab aku dah lah tak ada pengalaman duk dalam benda-benda macam ni. So aku macam confused lah. Aku nak buat apa duk? Kau rasa aku kena buat apa? Lepas Sebab dia kan lepas dia kan tak bagi jawab, dia kan tak bagi jawapan kat lepas kau. kau tengok situation macam tu tadi. Dia tak bagi jawapan kat kau tu, dia ada dua sebab tau. Satu, sama ada dia belum percayakan dengan diri dia yang ada sekarang ni, ataupun yang kedua mungkin dia memikirkan macam adik dia cakap tadi kan. Itu je. Yalah, aku tak pernah ada sejarah bucin siap. Kalau dia jadi bucin Dia aku, tak bagi aku jawapan tadi. Aku dah tahu dah. kalau dia Dia suka memang aku dia nak rasa kat kau. kalau dia nak kat aku rasa dia first love aku duk. Kau tahu lah kalau first love macam mana kan. Dengan aku tahu ni situation. Dia tak bagi jawapan tu, maknanya dia suka tapi ada benda yang membuatkan dia tak boleh nak bagi jawapan tu. Kau faham tak? Ada benda yang menghalang dia lah. Ya. Ada perkara-perkara yang dia tak boleh. Faham? Ya. Apalah, aku dengar kau nyanyi dulu lah. Yang Aku nyanyi juga pedal makan lagi. dan habis tu. Weh, nasib baik kau ingatkan tu. 5 je makanan aku dah. 7.
Lagu ni tinggi lah. Tak boleh lah lagu tinggi. Yang Cinta Ini Membunuhku. betul. Ku merasa Boleh kau ambil yang low key. Kau ambil yang Tak, aku piano. cuba. Dia dekat situ lagi ke? Mana ada orang dah. Membuat Tak ada orang dah. ku berantakan. Kau membuat ku tak karuan. Kau membuat ku tak berdaya. Kau menolakku, acuhkan diriku. Thank you. Thank you Elishur. Terima kasih. Terima kasih untuk paper crane-nya. Terima kasih. Yes, peace. Thank you Elishur. Saya tak ada pengalaman lagi, so saya bit nervous lah. Lagi kena approach, lagi-lagi kena approach dengan Nadine kan. Nadine ni tahulah RP dia macam mana. RP dia semua gila-gila Nadine ni. So bila dengan dia tu saya agak segan jugalah kadang-kadang. Nervous tu confirm lah nervous. Aduh selalu belajar tak apa. Terima kasih. Itulah. Sebab bila saya cakap kat dia yang kita kan mesti boleh berkawan apa semua, tapi kat situ saya nampak dia macam disappointed pula. So saya macam nak cakap apa Kalau bukan kawan nak cakap apa Saya blank kat situ. Tak sadarkah kau telah menyakitiku. Lelah hati ini meyakinkanmu. Cinta ini membunuhku. Sebenarnya dia tak hancurkan kau dengan sikap kau pun ni. Mungkin masa dan waktu tu belum sesuai untuk kau dengan dia, faham tak? Betul. Jadi itulah tu. Benda ni memerlukan masa, Is. Aku okey. Dia tak hancurkan kau pun dengan sikap bagi dia. side aku okey, tapi aku takut bagi side dia. Aku tak tahu. Aku Tak risau. apa, Aku senang risau kan orang duk. Boleh, kau percaya cakap kau, Is. Bila tu. Bila. Tak semestinya tak ada jawapan daripada dia tu, tak ada jawapan selama-lamanya, faham tak? Kenapa Jadi, aku kau takut percaya aku cakap patah kau, hati Is. dia tu je. Aku tak nak patah hati dia. Tapi Aku boleh bila tunggu. Kau dah confess, bila kau dah confess kat dia, bermakna kau dah ready untuk semua benda. Kau dah ready untuk bagikan kat dia 100% semua benda yang kau ada, faham tak? Ya, sebab aku pun dah lama sangat tunggu dah. Bukan tunggulah, maksudnya aku dah lama sangat tak experience benda ni kan. So kat situ kalau aku rasa kalau aku nak start Kong, fresh, macam tadi dah cantik tu kau duduk. kalau aku nak start fresh ke apa ke, aku rasa duduk itulah. Susah. Tak apalah. Daripada jawapan dia pun tadi pun aku yakin tu dengan dia. Serius. Maybe dia tak ready lagi kot kan. Dia belum ready je. Mungkin waktu tu lah. Waktu. Masa tu kan. Cinta memang tak selamanya bisa indah. Cinta juga bisa
berubah menjadi sakit. Betul lah macam apa kau cakap, cinta tak harus memiliki. Begitu yang ku rasakan kini, perih hatiku tinggal kehancuran. Tak pernah terbayangkan dan tak pernah terfikirkan cintamu dan cintaku akan berpisah. Namun harus ku relakan itu. Hai, hilang aku pula. Yap. Oh, yap. Okey, yap. Yap, kena tarik ke? Siapa yang kena tarik? Aku kena tarik ke, yap? Macam kena tarik je ni. Kena tarik doh. Ayo, cinca. Dah naik dah apa ni PL kena tarik ni confirm lah. Aduh. Nervous tu. Hai. Kena tarik lah pula. Kena tarik lah pula. Kena tarik. Dasar. Gak sopan ini orang. Nak tarik dia main tarik macam tu je semualah. Oh ya ke? Semua kena tarik ke? Faham? Kau ingatkan dia seorang je kena tarik. Semua orang kena tarik. Wait lah. Masuk balik sekejap. Server down ke apa? Offline lah. Nak tsunami dah pun sekejap lagi. Itulah tu. Lagi berapa minit je lagi nak tsunami lah. So guys, saya rasa kita dah sampai ke hujung rancangan dah guys. Hujung rancangan lah. Sekejap, try masuk balik sekejap. Tak lepas dah ni kot. Tak lepas masuk dah kot. Inikah kisah cinta yang aku sesali? Kau tinggalkan diriku
diriku. Jadi gerak dulu baik. Ini semua kesalahanku yang selalu membuatmu terluka. Maafkanlah sayangku, dengarkan janjiku. Selama jantung ini berdetak, ku akan selalu menjagamu hingga akhir waktu. Selama nafas ini berhembus, tak akan ada cinta yang lain hingga tua bersama. Ku mohon kembalilah dalam pelukanku. Lihatlah diriku tanpamu. Maafkanlah sayangku, dengarkan janjiku. Selama jantung ini berdetak, ku akan selalu menjagamu hingga akhir waktu. Selama nafas ini berhembus, tak akan ada cinta yang lain hingga tua bersama. Mencintaiku, oh, selama jantung ini berdetak, aku akan selalu menjagamu hingga akhir waktu. Selama nafas ini berhembus, tak akan ada cinta yang lain hingga tua bersama. Ku akan selalu menjagamu hingga akhir waktu. Selama nafas ini berhembus, tak akan ada cinta yang lain. Oh, tak akan ada cinta yang lain hingga tua bersama. Tenanglah kekasihku, ku tahu hatimu menangis. Beranilah untuk percaya
Meski takkan mudah, namun kau takkan sendiri. Ku ada di sini untukmu, aku akan bertahan. Dalam gelap takkan ku tinggalkan. Engkaulah teman sejati kasihku. Di setiap hariku, untuk hatimu ku kan bertahan. Sebentuk hati yang ku nantikan, hanya kau dan aku yang tahu arti cinta yang tak kita punya. Beranilah dan percaya, semua ini pasti berlalu. Meski takkan mudah, namun kau takkan sendiri. Aku ada di sini. Aku akan bertahan. Dalam gelap takkan ku tinggalkan. Engkaulah teman sejati kasihku. Di setiap hariku, untuk hatimu ku kan bertahan. Sebentuk hati yang ku nantikan, hanya kau dan aku yang tahu arti cinta yang tak kita punya. Terima kasih korang mana dah support. Walaupun sikit tapi itulah, terima kasih. Kita start slow-slow lah orang kata kan. Thank you Ai. Thank you untuk game controller Ai. Terima kasih. Semoga murah rezeki Ai. Itulah, artis tak adalah apa pula artis ni. Jauh lagi daripada kata artis tu Suki. Itulah. Terima kasih dua korang. Berapa orang je, tapi itulah, terima kasih sangat. Salam artis Australia. Thank you Ai untuk game controller dok. Itulah. So apa kalau nak tahu cerita seterusnya, nantikanlah cerita seterusnya, apa akan berlaku kan. Terpaling. Itulah. Good luck. Terima kasih Ai. Tak nak terlibat. Tak ada. Suki, engkau dah terlibat sebab engkau nak bawa uncle, so engkau tak boleh lari mana, okay? Suki dengan uncle je. Apa-apa yang uncle buat mesti Suki kena terlibat juga. Okay? So thank you semua. Sirehat dulu. Terima kasih. Mana tetap Sri, mana bagi gift, terima kasih. Ni pangkat apa semua, terima kasih gila. Mampus.
Anak buah, family desk. Habis. Itulah tu. Okay lah. Bye. Assalamualaikum semua. Selamat malam.